warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan soalan kita, cikgu nak kamu kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Nongkabi Ahmad Nomi, umur 12 tahun, bersekolah di SK Haji Kasih Yasin. Awak berjawatan sebagai Pengawas sekolah. pengawas sekolah. Okey, bagi soalan yang pertama, adakah awak suka dengan sekolah? Suka apa? Sebab mempunyai ramai kawan. Ramai kawan. Okey, soalan yang kedua, subjek apa yang paling kamu suka? C dan BM. Okey, kalau PJ, kenapa kamu suka subjek PJ? Sebab boleh balik main permainan di sekolah. Okey, permainan. Soalan ketiga, apa aktiviti yang cikgu selalu buat waktu sesi pengajaran? Waktu sesi PDP, apa yang cikgu selalu buat untuk tarik minat kamu? Kalau kamu bising, apa yang cikgu selalu buat? Kalau saya, kalau murid bising, cikgu kadang macam cerita pengalaman dia dulu, lepas tu macam ajak macam mana cara nak buat.